Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung apresiasi buat penerajuk acara yang dihormati, kombinasi kehakiman berintegriti, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak waktunya, kelompok pendidik bestari, rakan-rakan seperjuangan dan sidang dewan yang saya hormati. Kalau roboh kota Melaka, papai di Jawa kita dirikan. Islam memimpin bukan sekadar kata, amanah dijaga, adil ditegakkan. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Islam memimpin melahirkan generasi kafah Rabbani. Satu tema besar yang membawa harapan dan perubahan dalam dunia hari ini. Apakah maksud Islam memimpin melahirkan generasi kafah Rabbani? Maksudnya ialah membentuk generasi yang menerima dan mengamalkan Islam secara menyeluruh kafah dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam ibadah tetapi juga di dalam akhlak, ilmu, pekerjaan, teknologi dan hubungan sesama manusia. Kafah bermaksud menyeluruh, manakala Rabbani pula bermaksud generasi yang dekat dengan Tuhan, berpaksikan ilmu, amal dan takwa. Maka generasi kafah Rabbani ialah mereka yang seimbang dari sudut rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, ayolah kita telusuri 3 kepentingan utama kepimpinan Islam dalam kehidupan. Pertama, kita tidak boleh lari daripada satu asas penting, iaitu keadilan sejagat. Tanpa keadilan, iman boleh goyah dan masyarakat akan berpecah. Oleh itu, keadilan mesti ditegakkan walau terpaksa berdepan dengan cabaran besar. Lihatlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau bukan sahaja memerintah dengan tegas, tetapi adil kepada semua. Apabila seorang pemuda Kristian dipukul oleh anak gubernur, Umar menghukum si pelaku dan memberi peluang mangsa membalas. Dengan lantang beliau berkata, sejak bila kamu memperhambakan manusia, sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan bebas? Allahu Akbar. Inilah Islam yang sebenar, keadilan yang tidak mengenal bangsa, pangkat atau agama. Bab kata pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Maka ayolah kita menjadikan kepimpinan Islam sebagai landasan agar keadilan benar-benar hidup. Hadirin yang dihormati, kepentingan kedua kepimpinan Islam mencipta perpaduan. Kepimpinan Islam mampu membentuk perpaduan ummah jika dipimpin dengan adil, jujur dan bertanggungjawab. Seorang pemimpin Islam bukan sahaja memegang tampuk kuasa, tetapi memikul amanah besar untuk menyatukan rakyat tanpa menyerangkau warna kulit atau latar belakang. Sebagai contoh, di beberapa negara Arab seperti Yaman, Syria dan Libya, kita menyaksikan perpecahan besar yang disebabkan pergolakan politik, peperangan dan perselisihan antara kelompok tertentu. Ketegangan ini mampu mengancam kestabilan dan kemajuan negara. Dalam situasi seperti ini, kepimpinan Islam memainkan peranan penting untuk menyatukan rakyat yang berpecah dan mengembalikan kedamaian serta perpaduan. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan Islam penting sebagai ejen penyatu ummah, memimpin dengan hikmah dan membina negara yang aman. Hadirin yang dimuliakan, kepentingan ketiga ialah sifat amanah. Amanah merupakan tunjang utama dalam kepimpinan. Pemimpin amanah tidak menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri. Sebaliknya, memelihara kepentingan rakyat dan mematuhi perintah Allah. Lihatlah Rasulullah, pemimpin agung sepanjang zaman. Baginda digelar Al-Amin sebelum wahyu diturunkan. Sirah menceritakan bagaimana masyarakat Quraisy sanggup menyerahkan harta mereka untuk dijaga baginda, kerana yakin baginda tidak mengkhianati amanah tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58,
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka, wahai generasi muda, kepimpinan bukan sekadar pangkat dan nama, tetapi satu tanggungjawab yang berat di sisi Tuhan. Justru, jadilah pemimpin yang adil, jujur dan tidak khianat, kerana itulah warisan kepimpinan Rasulullah yang sebenar. Hadirin sekalian, sebagai penutup, ketahuilah bahawa kepimpinan Islam terbina atas 3 asas utama, iaitu keadilan yang menyatukan, perpaduan yang menguatkan, dan amanah yang menjaga maruah kepimpinan. Inilah acuan yang melahirkan generasi kafah Rabbani. Akhir kata, jika kita mahunya berubah, kita perlu ubah cara kita memilih pemimpin. Kerana dunia ini tidak akan berubah selagi yang memimpin bukan orang yang takutkan Allah. Dan umat ini tidak akan bangkit selagi kita tidak mengangkat Islam sebagai panduan kepimpinan. Tumbuh subur pokok melati di tepi jalan penuh seri. Kepimpinan Islam teguh berdiri melahirkan generasi Rabbani sejati. Sekian saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.